Lelaki ni makan dengan mayat isteri dia selama 7 tahun. Kisah benar creepy ni terjadi di Jerman oleh seorang lelaki yang bernama Karl Tanzler. Dan semua orang panggil dia gila ataupun cinta. Kisah dia terjadi macam ni. Ada seorang jiran ni, dia baru pindah dekat kawasan perumahan tu. Dia nak tegur siapa dengan semua orang. Sampailah dia pergi masuk dekat sebuah rumah lelaki tua. Lelaki ni dia sedang makan dengan satu patung. Dalam hati jiran yang baru masuk ni, dia baik hatilah. Dia nak cakap, oh mungkin lelaki ni dia sakit, so kena ada pemerhatian sebab dia sampai bercakap dengan patung tu. Tapi bila polis siasat, itu bukan patung. Itu adalah mayat manusia, iaitu mayat isteri dia yang dia gali semula daripada perkuburan dan dia simpan dalam rumah selama 7 tahun dengan alasan tak boleh berpisah dengan bini dia. Mesti korang rasa, tak bau busuk ke ataupun tak reput ke mayat isteri dia? Untuk elak reput, Karl menggunakan lilin, kaca, wire dan rambut palsu untuk kekalkan wajah isteri dia. Karl cakap setiap malam dia akan sikat rambut bini dia dan baringkan bini dia dekat atas katil dan dia akan sembuhkan perfume. Dia akan peluk erat isteri dia dan cakap isteri dia sentiasa ada bersama dengan aku. Lepas 7 tahun barulah semua benda tu terbongkar. Tapi orang cakap dekat situ orang tak rasa seram. Tapi orang kesian sebab inilah cinta sejati. Ini cinta atau gila? Korang komen. Kalau dapat lelaki yang obses dengan kita ni, kita suka ke? Cuba korang komen. Nak lagi kisah seram creepy? Jangan lupa follow for more. Bye korang. Love you.